Di sini ada kisah yang ingin saya bacakan. Yang ini kisah daripada pendengar kita. Datangnya daripada Saiful. Katanya Ahmad Saiful. Kesi pernah mendengar kata orang-orang tua supaya jangan mandi laut pada waktu malam. Tapi inilah yang terjadi pada diri saya. Saya ini agak degil dan saya sebenarnya mandi laut pada waktu malam. Waktu itu kami berada di pantai waktu itu kami berada di pantai Changi. Jadi sedang barbecue di tepi pantai. Dan apa yang terjadi, saya pun masuk ke dalam air untuk basahkan badan. Tapi saya sebelum saya turun ke bawah, saya telah pun ditegur oleh makcik saya. Tanyanya, "Saiful, bagaimana?" "Oh, turun bawah lah, mandi kejap." Saiful, malam-malam jangan mandi laut, tak baik." Jadi saya pun cakap, tak baik kenapa pula Dengar je cakap orang, jangan mandi laut malam-malam. Jadi saya pun tidak indahkan nasihat makcik saya. Saya pun turun ke bawah daripada bahagian kawasan barbecue tu, turun dan terus pergi ke tepi pantai. Makin dalam, makin dalam, makin dalam, dan saya berendam untuk seketika. Pendengar Misteri Jam 12, apabila saya sedang rendam, badan saya ni, kepala saya masih ada di atas permukaan air. Tubuh saya terapung-apung atas air. Tiba-tiba kaki saya sebelah kiri dengan kanan yang sedang saya gunakan untuk mengapungkan diri saya ni terperangkap dengan sesuatu, membuat saya agak sukar untuk katanya mengapungkan diri saya pada malam yang dimaksudkan. Jadi saya cuba lawan, makin berat kaki saya nak menendang sesuatu. Tangan saya yang sedang saya gunakan sebelah kiri dengan kanan untuk tolak air supaya saya dapat terapung di atas air. Saya menggunakan tangan kanan saya untuk mengaup ada sesuatu seolah-olah dekat kaki saya. Bila saya tarik, saya sengetkan tubuh saya sedikit, tarik. Alangkah terperanjatnya kain putih, begitu panjang kain putih ada di sekeliling saya, termasuklah dekat bahagian bawah, yang mana waktu itu begitu banyak sampaikan sukar untuk saya mengapungkan diri saya pada malam itu. Jadi saya dapati yang saya ni seolah-olah dah sukar, nak makin tenggelam. Oleh kerana itu saya cuba baringkan diri saya. Jadi pendengar Ria 897, bila kita nak mengapungkan diri, kita akan gunakan tangan dengan kaki untuk tolak supaya kita sentiasa dalam keadaan floating. Jadi oleh kerana dah tak boleh, sebab banyak sangat macam kain putih yang menghalang pergerakan tangan dengan kaki, kata Saiful, saya mula baring. Dalam keadaan baring supaya saya juga dapat terapung-apung, dan secara perlahan-lahan beliau kata dengan dalam keadaan baring tu tolak dirinya berenang untuk pergi ke tepi pantai. Pendengar Misteri Jam 12, kata Saiful, apabila saya baring, tengah baring ni air terkena sedikit terkena pada muka saya. Tiba-tiba ada benda hitam dekat muka. Saya tolak, rambut Casey. Rambut orang warna hitam terkena pada muka saya. Saya pun toleh. Terperanjat saya dapat lihat. Dalam keadaan yang sama sedang baring macam saya, betul-betul dekat sebelah saya. Rambut tu berkibaran, terapung-apung atas air sambil terkena muka saya beberapa kali. Nasib baik saya dapat kawal perasaan terperanjat saya. Kalau tidak, saya yakin saya lemas. Saya kawal perasaan takut. Saya cuba pusingkan tubuh dengan menolak air. Saya berenang sampai saya dapat rasakan pasir, jejak kaki. Kemudian saya naik ke atas. Tengah jalan sampai atas, saya fikirkan awal tadi kemungkinan saya tidak boleh hidup. Tapi syukur umur saya panjang. Bila naik atas, makcik saya yang tadi nasihatkan saya tegur lagi. "Engkau ni aku dah cakap
Jangan mandi malam-malam, tak bagus. Saya cuma senyum dan angguk-angguk kepala saya saja. Sebenarnya, saya dah tahu kenapa tidak dibenarkan mandi laut seorang diri pada waktu malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saya nak bacakan kiriman daripada... Bentar ya. Okey, kiriman email dari saya terima dari Sabrina. Beliau berkongsi kisah waktu itu beliau dengan suami memandu pada waktu malam, nak ambil cuti pendek. Bercuti, nak pergi ke Genting Highland. Jadi... kami berangkat dari rumah untuk ke Genting Highland, dan bila berada dekat kawasan Lebuh Raya, nak dekat sampai sebelum masuk Seleko nak naik ke atas Genting Highland. Hari Khamis malam Jumaat, kata beliau di sini. Kalau di Malaysia ni ada bahagian-bahagian negeri Jumaat adalah cuti, Sabtu cuti, hari Ahad adalah hari bekerja. Sebab itulah hari Khamis malam Jumaat kita dah naik untuk pergi ke Genting Highland untuk menetap di sana selama 2 malam sebelum kita balik ke rumah. Jadi kata Sabrina, suami saya memandu, saya duduk di sebelah. Bertolak dari rumah kami pada malam itu sekitar jam 9 malam. Selepas balik kerja, kami mandi, kami makan, siap-siapkan pakaian, barulah pergi berdua. Saya dengan suami dah berumah tangga hampir 3 tahun, tapi masih belum ada rezeki dikurniakan zuriat. Sebab itulah kami ni seolah-olah macam honeymoon couple. Mana-mana nak pergi seolah-olah macam berdating, kata Sabrina. Bertolak dari rumah sekitar jam 10 malam, 9:10 malam, menuju ke Genting Highland. Sedang memandu dekat Lebuh Raya sebelum masuk Seleko kiri. Kalau masuk Seleko kiri, kita dah masuk kawasan untuk mendaki ataupun memandu naik ke Genting Highland. Sebelum tu suami saya dengan saya nampak dekat tepi jalan Seleko ada susuk tubuh seorang wanita sedang berdiri di tepi jalan. Saya dengan suami bukan pertama kali sebenarnya ternampak susuk tubuh itu. Malah sebelum ini pun pernah nampak sekali, tapi lama dahulu. Susuk tubuh ini hanya berdiri di tepi jalan seolah-olah sedang menunggu kereta. Kemungkinan susuk tubuh inilah penyebab berlakunya banyak kemalangan-kemalangan jalan raya. Kenapa agaknya, kata Sabrina? Sebabnya dekat Lebuh Raya ni, Casey, mereka yang memandu kenderaan walaupun had kelajuan ditetapkan pada 110 km sejam, kebanyakan pemandu ni nak cepat. Ada yang pandu sampai 150, 160 sampai 200 km sejam pun ada. Jadi dalam keadaan memandu dengan kelajuan yang begitu tinggi, bila ternampak sesuatu dekat tepi, walaupun hanya untuk beberapa saat kita toleh untuk tengok seketika, oleh kerana terlampau laju, kemungkinan ia boleh membuat seseorang itu hilang kawalan kenderaan. Maka itu berlakulah kemalangan jalan raya. Saya dengan suami, tak silap waktu itu dah kali kedua kita nampak. Sebelum ini agak lama dahulu pernah nampak susuk tubuh yang sama. Baru kita masuk Seleko untuk naik ke atas Genting Highland. Pendengar misteri jam 12, pandu sampai dekat atas ada kawasan untuk beli makanan. Suami saya berhentikan kenderaannya di sebuah kedai kopi nasi kandar untuk pergi tandas dan membeli makanan untuk bawa naik ke atas hotel kami. Saya tak nak pergi tandas. Saya ni, kata Sabrina, seorang yang penggeli. Jadi suami lepaskan hajatnya dulu
saya duduk dalam kereta sambil saya bermain dengan handphone ataupun telefon bimbit saya. Tengah duduk main handphone, tiba-tiba pada satu sudut di belakang sebuah bangunan kelihatan macam susuk tubuh yang sama. Daripada mata pandang handphone, fokus saya terus bertukar memandang ke arah belakang bangunan, kata Sabrina, yang mana awal tadi saya ternampak seolah-olah susuk tubuh yang sama berada di sana. Selang beberapa minit, suami pun kembali duduk dengan saya dalam kereta, dah pun ambil makanan. Kami pun keluar daripada tempat letak kereta dan pandu naik ke atas. Dalam perjalanan untuk naik ke atas, suami saya dapat rasakan kenderaannya berat, lebih berat dari biasa. Sedang memandu ni, suami berkata, berat sebelum ni tak pernah berat macam ni. Jadi saya pun tanya pada suami, bang dah servis belum kereta? Dah lah, tapi ini berat semacam lah. Suami cuba berhentikan kenderaan di tepi jalan, nak tengok apa yang berlaku. Suami keluar dari kenderaan, tengok kalau ada benda tersangkut pada tayar. Itu yang mampu suami lakukan pada waktu itu. Masuk balik, tayar semua okey, tak ada yang pancit, tapi macam berat lah. Suami try, cuba sekali lagi. Turunkan handbrake, tekan minyak. Saya sendiri pun dapat rasakan suami tekan minyak, bunyi dah naik berdesing. Tetapi pergerakan kenderaan kami memang perlahan dan rasakan macam ada sesuatu yang berat, seolah-olah menarik kami dari belakang. Kemudian saya pun kata pada suami, bang, abang turunkan tingkap bang. Suami turunkan tingkap sebelah dia. Kata Sabrina, saya pun turunkan tingkap sebelah tempat duduk saya. Saya ambil satu CD, masukkan dalam CD player, iaitu merupakan bacaan surah. Saya play surah Ayatul Kursi. Saya buka suaranya kuat sedikit. Suami cuba memandu. Bila memandu makin lama, makin ringan dan keadaan kenderaan kembali seperti sedia kala. Bayangkan Casey. Suami lalu kata, dah okey ya? Sedap sikit ni. Kemudian saya tengok suami. Suami baru perasan, hanya bila selepas saya putarkan bacaan CD surah-surah suci, kenderaan yang berat menjadi ringan. Perlahan-lahan kami naik ke atas dan akhirnya syukur Alhamdulillah, kata Sabrina, kami selamat sampai ke hotel kami di Genting Highland. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang digetahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Saya dapat saya kongsi sama, yang lain boleh cuba tembusi bilik siaran di 669-11897. Terima kasih pada pendengar-pendengar yang sedang memantau Facebook Ria, Facebook DJ KC. Ramai sebenarnya yang sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12 dari Singapura ke Malaysia, ada juga dari Kepulauan Riau, dari Brunei Darussalam, di UK. Antaranya yang ini kita ada teman kita bernama siapa ni? Ini dia. Kak Jenny Jenap. Wah, nama glamour. Jenny Jenap katanya, hi Casey, listening all the way from San Francisco. Malam ni kisah memang seram. Tadi nak masuk tandas pun takut, walaupun dekat sini petang Casey. Mendengar MJ12 seorang diri dalam rumah mampu membuat meremang bulu rumah, walaupun di sini waktunya petang katanya di sini waktu petang. Okey. Yang ini kiriman daripada pendengar kita. Siapa lagi ni? Katanya Casey. Kisah malam ni saya ingatkan saya berani mendengarnya selepas Casey berehat sekian lama. Tahu-tahu first kopi cerita dah seram, meremang bulu rumah. Terpaksa saya ganggu suami. Kejutkan suami awal tadi untuk ke tandas Casey. Anyway,
Syabas MG12, kisah malam ni best. Okey, terima kasih kembali. 669-11897. Silakan. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hello. Siapa tu? Ya, siapa tu? Saya Iskandar. Iskandar, panggilan dari mana ni? Ha? Panggilan dari mana? Sekarang saya dekat itu kat mana ni? Dekat Jurong. Ada di Jurong. Baru depan adventure. Oh, baru adventure berapa ramai ni? 3 orang ni, tak ramai. Oh, 3 orang okey lah dapat rasa seram jugalah. Ini kisah tentang apa, silakan. Pasal toilet berantung. Silakan. Dan masjid dekat Kebun Lama. Ya? Silakan dengan pengalaman anda. Ni dah live sebelum ni? Ada live. Dah live? Hello? Silakan. Jangan tengah ni kita dah. Ya, silakan. Okey. Hari ni ada tengah jalan tau. Salah buruk, siaplah. Boleh selesai. So tengah jalan kita orang pergi Kebun Lama. Kebun Lama dekat Jalan Bahar. Lepas tu kita orang pergi ke yang Kebun Lama tu. Tu kan ada toilet besar. Kat situ kan dia terdapat tempat kereta. Terdapat lapan kereta ke. Saya nampak. Kalau dia buat bodoh. Bila dah sampai masuk tempat, kawan tembak kita saya. Dia kuat saja. Terima kasih Ya. Baik, sila 669-11897 untuk berkongsi kisah pengalaman anda dalam Misteri Jam 12. Yang ini datang daripada kiriman email yang saya terima. Ini datang dari siapa ni? Kejap Okey, daripada Hana. Casey, selamat malam. Ini saya ada kisah yang ringkas. Mohon maaf kalau pengalaman saya tak seram. Ini berlaku di salah sebuah resort yang saya pergi dengan suami dan anak-anak. Jadi malam tu saya dengan suami, resort ini di kawasan, tak perlu sebutlah nama resortnya, di Malaysia. Resort ni popular sangat dengan orang-orang kita. Ini resort yang ramailah orang-orang Singapura suka pergi resort ni. Saya dengan suami dan seorang anak pada waktu itu berada di ruang tamu. Seorang lagi anak saya berada dekat luar resort. Waktu tu dia sedang menggunakan telefon. Jadi saya tengok waktu tu dah malam, sekitar jam 11 malam. Saya pun nak keluar, nak panggil anak saya yang sedang cakap dekat telefon untuk masuk dalam. Dan katanya bila saya keluar daripada bilik resort kami, buka pintu, saya tengok anak saya tak ada. Kiri kanan, mana pula anak aku ni? Saya pun kata pada suami, "Bang, Amirul mana Amirul? Tadi kan dia keluar telefon. Tak ada bang kat luar. Abang tunggu kejap Saya pun sarung selipar, saya keluar cari anak saya. Dari jauh saya dapat lihat anak saya jalan masuk dekat kawasan agak semak samun. Jadi saya nampak anak saya, susuk tubuh anak saya panggil, Mirul. Anak saya tak indahkan saya, jalan terus saya ikut sampaikan saya sendiri hampir masuk dekat semak samun. Tiba-tiba dari belakang saya dengar suara orang, "Mama, nak gimana tu?" Apabila saya toleh, saya nampak anak saya Amirul sedang panggil saya dari jarak jauh. Saya terperanjat, katanya di sini. Terperanjat. Saya menghampiri anak saya. Kemudian saya tanya pada anak saya, tadi dia pergi mana? Dia pun beritahu yang dia tadi pergi ke reception sekejap untuk ambil sesuatu. Kemudian saya toleh balik dekat semak samun. Anak saya tengok saya, tanya, "Mama nak pergi mana tadi?" "Tak ada, Mama nampak tadi lelaki tu macam kau jalan. Mama ikutlah dari belakang, panggil-panggil kau tak dengar." Tapi Casey, siapa yang nak masuk semak samun pukul 11 malam, Casey? Nasib baiklah anak saya nampak saya sebelum saya masuk lebih dalam. Kalau tak tahulah apa berlaku dengan saya. Mohon maaf Casey kalau kisahnya ringkas dan tak seram. Tapi itulah pengalaman misteri yang berlaku pada saya. Terima kasih dan selamat tengah malam.
Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, sila hubungi saya 669-11897. Hello, selamat pagi. Halo, Keshe. Assalamualaikum. Oh ya, Waalaikumsalam Pak Radin ya. Pak Radin ya. Kehadiran kamu ke misteri jam 12 ya. Ya, terima kasih Pak Radin. Ya, ini Pak Radin nak kasih tahu ada satu kronik kes, boleh tak? Ya, silakan Pak Radin. Ini Pak Radin cakap satu, kadang-kadang malang tak berbau. Ini kisah loving couple yang selalu .com.perang Dayak. Itu pasal kesi manusia ni mengganggu ketenteraman awam ni adalah satu apa tahu yang akan membuat satu dendaman tak datang kepada jiran-jiran. You can create trouble, but dalam you make trouble, you cause public nuisance to your neighbor, you see? Ini pasal Pak Lim cakap, kalau untuk rumah tangga kalau nak berperandaian bergaduh, janganlah sampai kau depan rumah kau bekerja ke kau berpupuk tak pergi terlolong depan jiran. Kesi cakap satu Pak Lim cakap ikhlas ni. Setiap pergaduhan Kesi, kita tinggal dekat masyarakat Singapura. Masyarakat ni ada racial harmony kan. That's why kita mesti nak ada tolak ansur menghadapi kemanusiaan. Ini Pak Lim cakap satu cerita di mana blognya terjadi kes kronik yang teramat sangat. Ini ada satu apa tak Kesi? Suami isteri ada masa kadang-kadang diorang ada satu kes nonsense yang teramat sangat. Diorang bergaduh tak ambil tempat. Kadang-kadang ada masa polis tiap kali pas sampai neighbor naik call polis. Every now and then neighbor akan telefon polis. Pasal apa? Kos public nuisance. Cuba baca Kesi. Kalau hari orang bergaduh depan rumah Kesi, kes banyak kadang-kadang kalau Kesi tak call polis, ada neighbor depan-depan ujung akan telefon. Because kan diorang takut any kes chaotic ke, atau kes takut orang kata wife beater ke, atau terjadi kecelakaan teramat sangat kepada isteri ke, atau kepada anak bini. Dan setiap kali Kesi percaya tak, ini satu blog yang kronik, dia tulis datang sehari-hari dalam 24 kali lah. Sekali datang gini sampai polis dan naik jelas dekat itu neighborhood. Tapi ni tak nak sebut satu terjadi. Tapi tanpa kita sedar Kesi, kalau kita ibarat selalu membuat ona duri yang teramat sangat, orang kata, maka terjadilah satu BM yang teramat sangat. BM tu apa tahu? blackmagic.com.chronicles. Apa terjadi? Kau bergaduh, kau begini, akhirnya kau menyakit kata jiran. Dia berpekik, dia bergaduh, kadang lempar, kadang tak pekik, kadang suami tendang pintu. Ini satu kes kronik pula. Kalau seorang isteri janganlah kau kahwin suami yang .com dah otak sangat. Kadang-kadang bila balik malam, bila Papa dia ubat nikah, tapi lepas tu couple ni dah berbaik lepas pada ubat. Bila balik malam, lambat aja. Orang kata buka pintu, kan dia tak apa tak? Dia perakang pintu lah. Datangkan pintu, jiran tak boleh tidur. Sampai satu jiran komplain macam saya lah. Waktu selepas saya bantu keluarga ni, dia kata Pak Radin, setiap kali kita tak boleh tidur. Tengok tak? Ada manusia ni, sometimes human being human being kita tak boleh salah human. Sometimes human, kan orang dah datang manners, dia awal dengan animal je. Sometimes human are cruel more than animal. At least animal tak ada otak. Ini manusia ada otak, kau fikir macam mana kan? Macam house call, macam rumah kita tu like nobody business pula. Ini kan kita tinggal berjiran. Kadang kata jauh lah Kesi. Kalau berjiran, Kesi percaya tak? Kalau kita berjiran, jiran kita kadang-kadang pas pintu aja kita sensitif, you know. Human being ada certain hypersensitive hidden. That's why dua tempat janganlah bermusuh. Tempat yang you akan kerja, kau nak tengok muka.com dah orang tu siang malam. Dan lagi satu tempat jiran, dan kau nak tengok muka.com.jiran kau hari-hari. Tapi akhirnya terjadi apa tahu Kesi? Pak dia cakap keadaan kemalangan akhlak orang yang begitu jahil dan begitu zalim, sampai begitu tak menggunakan akal minda yang bijak, tak mempedulikan jiran-jiran, terjadilah porak-peranda yang teramat sangat. Pasal apa dia kasih? Ini couple ni dia tinggal dengan mak dia, sampai mak dia berkadang menangis, makan hati beram jantung. Apalah aku dapat anak perempuan, aku kahwin anak menantu, bukan anak menantu, dah macam skos macam perantu lah. Tapi akhirnya betul-betul disampuk hantu Kesi oleh gara-gara orang dah tak sanggup, orang terpaksa, orang kata tahulah manusia, I can get you by hook, I cannot get you out of the HDB, aku buatlah sesuatu. Ini kadang-kadang, you know when your enemy, orang don't like you, they become Mr. Silent.
They will become a silent killer. Macam James Bond punya apa, gun, a silencer. When you kill, you shot, but there's no voice. But you're Terminator, you see. No sounds on the bullet, but that is called a silent silencer killer. Macam James Bond is my name kan. Jadi apa nak buat? Terjadilah. Jadi kebetulan yang pura-peranda ni, ibu dia ni adalah kawan kepada Pak Raden punya apa tahu, kakak dia lah. Jadi dia mengadu dengan Pak Raden, ibu dia yang tinggal yang begitu malang. Ibu nak sayang sedih aku, ibu kenapa kau dapat anak menantu, anak perempuan kau ini, anak menantu kau pun .com dah kepala angin pula. Jadi apa terjadi? Akhirnya orang kata kedua-dua orang kata anak perempuan dia dan anak menantu dia kena penyakit histeria. Dan dah jadi setiap malam orang kata macam usahawan, dan setiap malam kadang-kadang dah jadi macam demam kura-kura, tak apa Casey. Dah jadi macam aku tak bila malam aja temperature dia naik orang kata. The normal temperature human is 98.4. Tapi dia punya dah low more than that. Maknanya tapi bila dia pergi doktor, dia pergi klinik, suddenly dia 98.4 punya temperature of human body tu, orang kata yang naik tu dah turun normal. Tapi bila dia balik lagi ke rumah, naik balik temperature tu. Itu pasal Casey, unseen force. Kalau orang bikin sihir kita, Casey, tanda-tanda kita temperature of the body system of the hormones akan naik. Daripada itu kepanasan tu sebab apa tahu? Rohani kita tak boleh angkat. Ada alam sihir yang mengganggu rohani. Sihir ni Casey mengganggu ketenteraman rohani Casey. Itu pasal diperlu kita solat. You think of Allah God power is great, is it? Jadi kalau kita tak ada shield dengan godly punya power, habislah. Tapi Pak Din tak sapati. Dia dekat Pak Din, tolong Pak Din, saya tinggal di blok Sipulan dekat sini-sinilah .com.etc. Jadi apa nak buat? Pak Din kasih tahu dengan dia, oh saya pernah dengar juga ada neighbor dekat saya, dia tahu ni blog. Rupanya awak punya anak perempuan kahwin dengan lelaki orang kata .com keparat. Orang kata bukan dia keparat, setan keparat yang ganggu dia. Manusia ni sebenarnya baik Casey, but the devil is the one that penetrate become orang nonsense ni. Alamak, hanya betul lah nonsense lah devil ni. Jadi apa terjadi? Pak Din datang balik malam, dua dan semua diam rumah. Tapi dan diam tu bukan dia bergaduh, bukan dia orang nak berdamai. Diorang masing-masing dalam kesakitan Casey. Jadi Pak Din datang, Pak Din cakap kenapa korang diorang ini, dia Pak Din anak saya yang gini. Tapi jiran-jiran semua nampak gembira. Tapi jiran ni kadang-kadang dia tokon dah kepo juga. Jadi Pak Din datang, sekali orang kata dia kata, ni mana pergi orang ni? Orang kata datangnya, awak datang kenapa? Orang kata nak tengok jiran yang nonsen. Kita berjiran tu, gila kita dibuatnya. Kerana hari siang malam bergaduh untuk pintu sampai bila kita nak tidur. Tak ada peace of mind. Tapi akhirnya Pak Din kata tak adalah, saya cuma nak tengok diorang. Pak Din pura-pura cakap apa tahu, bukan apa, kita sengaja nak pakai reverse psychology. Pak Din cakap tadi kita saya kenal keluarga diorang, cuma nak tengok je, tanya khabar. Tapi bila Pak Din masuk, dua-duanya kena penyakit histeria, penyakit apa tahu, hidup segan mati tak mau. Itu pasal sebenarnya gara-gara kau buat angkara kat gini, orang tak kenapa, orang mengamuk, orang hantarlah satu sihir.com yang membuat kau daripada kau tepik terlolong. Baik aku buat sesuatu, kasih kau kena injection apa tau, .com.blackmagic injection. Kau jangan main black magic pun mandram orang tak main dekat pun boleh jadi orang jadi histeria. Jadi dia tak pengamuk lagi sih, tak bergaduh tu. Kaki bini jadi diam, dia macam berminggu. Pak Din datang waktu dah sebulan lebih. Tapi akhirnya Pak Din kasih tahulah, kau punca yang kau tahu kenapa tak? Pak Din kasih sikit dakwah dengan dia lah. Macam orang yang cakap tak sekira. Cakap, you know why you become like that? Salah korang dua orang ni semua ada otak. Apa pasal bila korang dalam malam jiran kau bergaduh kau gini semua Tapi dia kata, Pak Din saya tahu, tapi saya dah berubah Pak Din, saya dah lepas tu. Mak saya pun cakap, mungkin orang mata merah. Jangan kata orang mata merah. Kalau ada kereta pun orang mata merah. Malaysia yang kau tahu lah, kadang-kadang penyakit PhD ni pasal sedekit tak habis-habis. Tapi bukan semua. I love human beings ya, human. Manusia kan bawa lah sayang. Jadi apa terjadi? Pak Din bantulah yang buat. Tapi Pak Din cakap dengan dia, kita hidup berjiran, imam apa bangsa sekalipun. Orang kata waktu malam adalah waktu apa tau, the peaceful night, the people need a rest. Itu mind therapy, kita perlu tidur.
Jadi kau kalau bising kau terpekik akalan kau dengar kau terjang pintu, kadang-kadang kau pakai seperti kau seorang ketinggal dekat dalam Singapura ni. Orang Singapura milenial banyak orang. Jadi kau belajarlah a bit racial harmony. Jadi dia kasih tahu dia bantu lah. Tapi alhamdulillah lepas tu kes kawan dapat diobat dan mereka menjadi suami isteri yang baik. Itu pasal kadang-kadang Casey, dalam hidup kita manusia ni, kita tak dapat tolong orang melalui duit. You cannot help people with money, help people with smile. You cannot help people with smile. Kalau orang susah, kita bantu. Jadi Pak Din dapat settle keluarga dan akhirnya mereka semua jiran-jiran mungkin happy dan Pak Din feedback pada mak dia yang ni, Pak Din terima kasih Pak Din, anak saya dua-dua kadang-kadang dah malam tutup pintu buka pelan-pelan dan tak ada gaduh-gaduh dan mereka gembira. Tu jangan Pak Din bercerita kalau kita berjiran jalan pas pintu sikit je jiran yang angin. Manusia ada satu tau, orang ada hidden sensitive. Sometimes when you provoke them, the sensitive is alive, terjadilah pergaduhan. Alhamdulillah kronik sudah disettle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Raden. Waktu sekarang tepat jam 2 pagi. Bagus. Tepat jam 2 pagi. Saya jumpa anda esok dalam Misteri Jam 12 dan saya harap esok yang ingin telefon, yang benar-benar ingin bercerita, dan kalau boleh suara tu jelas sebab hari ini pemanggil-pemanggil semua kesawan Ada yang telefon setengah jalan, tak sampai setengah jalan pun baru nak mula dia letak. Ada yang telefon tak tahu kisahnya tentang apa jadi harap-harap kita sama-sama lah menghargai masa, sebab masa itu emas. Kalau anda telefon dan anda rasa kisah anda mungkin anda tak berapa confident untuk berkongsi pengalaman, kita beri laluan kepada yang lain. Harap esok lebih ramai pengalaman daripada pendengar yang ingin berkongsi, yang benar-benar nak kongsi pengalaman. Terima kasih pada semua yang berada di Facebook. Ramai yang mengatakan suka dengan kisah-kisah pada malam ini. Harap esok juga saya akan cuba carilah kiriman-kiriman email anda yang menarik. Boleh email ke ria@mediacorp.com.sg, ria@mediacorp.com.sg, dan dalam masa yang sama juga boleh email ke misterijam12@gmail.com, misterijam12@gmail.com. Jadi saya tengok mana kisah dan kisah anda. Kalau boleh anda type tu menggunakan bahasa yang sempurna, ayat yang lengkap, mudah untuk saya membaca, memahami pengalaman anda. Tolong jangan malas jari untuk type dan mengeja perkataan yang penuh. Jangan gunakan shorthand Jadi terima kasih. Jumpa anda esok dan terus bersama dengan kami Ria 897 FM. Saudara pendengar Ria 897 FM, masih lagi sambil-sambil dengar MJ12, sambil-sambil kita tunggu keputusan pilihan raya di seberang tambak Ini adalah antara topik yang hangat dibincangkan sejak hari awal pagi tadi. Dan nampaknya di sini antara yang berlaku ni, yang mana kita tengok seram betul keputusan-keputusan Pakatan Harapan difahamkan telah pun memenangi negeri memenangi atas kuasa terhadap negeri Pening untuk menjadi pemerintah ataupun kerajaan yang merajui negeri Pening. Begitu juga dengan Langkawi, begitu juga dengan kawasan Johor dan banyak lagi kawasan-kawasan. Inilah belum lagi keluar keputusan. Saya sambil-sambil berkongsi kisah, kita pun harus tahu juga tentang perkembangan dunia terkini, khususnya tentang jiran sebelah. Sebab juga ada teman-teman kita yang pendengar-pendengar Ria merupakan rakyat negara Malaysia. Terima kasih. Walaupun sedang ada ramai tak pun masuk gelanggang ni, katanya Casey sambil-sambil dengar MJ12 sambil-sambil itu saya sedang menantikan keputusan pilihan raya. Rasa debaran jantung ini. Wow. Jadi boleh tinggalkan, mungkin kalau rakyat di Malaysia ni sedang mendengar MJ12 sambil buat apa, boleh kongsilah gambar di bawah posting saya yang saya letakkan hashtag PRU14 dahsyat. Kat situ boleh tinggalkan komen, dan sedang mendengar MJ12 sambil itu sedang anda buat apa, boleh kongsi. Mungkin sedang menonton TV menantikan keputusan, ataupun sedang duduk di rumah dan ada juga yang mungkin baru balik daripada konsert Bruno Mars yang berlangsung di Malaysia.
Ya, jadi ramai tengah sibuk mengundi, sempat pula keluar tengok konsert baik, 66911897 talian untuk anda hubungi. Bersama dengan saya Casey, kita teruskan kisah yang pertama dalam Misteri Jam 12. Malam ni saya akan cuba lebihkan panggilan sebab ada beberapa kiriman email yang saya terima dan bos saya pun telah mendapat maklum balas daripada pendengar. Katanya saya jarang buka talian, jadi saya akan buka talian malam ni lebih sikit. Jadi kalau nak kongsi kisah biar jelas, ringkas, padat dan semua boleh memahami apa yang dikongsi sama ya. Jadi terima kasih atas maklum balas. Saya akan sentiasa tengoklah. Kalau dia kata Casey panggilan banyak sangat lah, saya akan cuba mungkin kurangkan panggilan, lebihkan cerita. 66911897 bersama dengan saya pagi ini. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Selamat malam, Sari. Cik Sari. Panggilan dari mana Cik Sari? Lehi Close. Dari mana? Lehi Close. Red Hill Close. Okey. Pengalaman Cik Sari tentang apa ni? Saya ada mata ketiga juga kata orang dulu. Sama sekarang Jadi di kampung saya dalam 12 ke 10 tahun terdapat gambar tu bergerak. Jadi macam momen tau, macam bergerak. Macam dia macam berbolau ke kampung. Saya dah besar sampai sekarang sampai sekarang nampak benda yang macam aib-aib pemberasaan tau. Ni kira benar sampai saya tak berubat. Buatkan semangat saya lah kira. Tapi saya cakap orang yang boleh hindarkan saya punya mata yang ketiga lah kira. Tapi saya punya kalau nampak saya diam. Tak betul bersuara dengan orang ke apa lah. Apa yang meninggal kata orang lah. Saya umur saya 59 pun mesti nampak lagi. Anda boleh nampak makhluk halus? Mak nampak. Tapi saya lemah semangat. Ini anda pernah nampak Pontianak? Bagaimana Pernah. Macam mana rupa wajah? Wajah di tu jam bulan terang, bulan mengambang. Tepatnya tepis blok 1-9 tau. Saya dengan kawan saya kira macam apa, main gitar semua kan. Saya ternampak ke atas. Tu dia terbang terbalik. Faham tak? Dia maki. Harus dimaki kata orang kan. Kalau betul kalau lelaki kalau maki kalau depan mata, mesti kena attack kata orang. Faham tak? Tapi yang dulu sekali yang buatkan saya dia rambut dia panjang ke macam mana? Panjang. Tak, tu dia jam dia tengah terbang. Jadi yang buatkan saya arwah ni saya kan bidan kampung. Jadi fokus semangat saya sekarang dah jatuh motor. Itu dah lagi worse kata orang. Kata orang tempat kampung masih nampak yang pukul inai. Nampak benda terjam setiap dalam mandi nampak benda hitam ke perempuan. Itu yang satu lagi sekali yang last kita pergi Gunung Lidang. Dari sana ke puncak. Kita ambil air yang apa daripada air bun kapur tak seorang. Saya nampak 28 orang pakai tanjak, pakai silat tau. Bersalat, berzikir dulu. Dia bersalat. Sekali pusing nak keluar berikan saya Pak Gunung Lidang. Bila korang nampak tak apa yang korang nampak? Tak nampak, aku nampak, saya nampak dia terbang tinggi lah. Faham tak? Jadi yang malam tu saya mimpi, dia datang. Itu yang saya boleh percaya sama sekarang. Itu lah Casey yang saya tahu, yang saya boleh cakap dengan Casey. Sebab kalau semangat berani, saya berani. Kenapa saya ada semangat lama? Semenjak jatuh motor lah tu. Jadi yang saya dapat terlibat kampung, saya diam. Saya tanya rumah saya. Sekali yang tergolong, okey saya dengar kata rumah saya kan. Dia isteri saya lah. Itulah pengalaman saya yang masih ketiga ni. Terima kasih Casey. Terima kasih pada anda ya. Baik. Akan saya teruskan kisah berikut ini. Ini datang daripada Azlina. Assalamualaikum Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak berkongsi satu pengalaman yang ingin diketengahkan dalam MJ12 ini berkenaan dengan ibu saya yang dikatakan ada keturunan buaya putih. Ya, Nur Azlina adalah pendengar kita dari Melaka. Jadi pendengar dari Melaka berkongsi katanya ibunya ada keturunan buaya putih. Jadi bila saya baca dan memahami, ini diturunkan daripada arwah nenek kepada ibunya. Dan sekarang ini apa yang saya dengar, buaya putih ini ya akan diturunkan kepada saya. Kata Nur Azlina,
Dan saya sama sekali tak nak buaya putih ni turun kepada saya. Sebabnya begini, pada malam-malam tertentu ibu saya ni akan seolah-olah dalam keadaan dirasuk. Dia akan merangkak satu rumah seperti seekor buaya, Casey. Dan apa yang terjadi, kita nak kenakan siap satu baldi air. Ibu akan rendamkan kepalanya dalam baldi air dalam jangka masa yang panjang, yang mana manusia biasa pun tak boleh tahan nafas begitu lama. Dia akan masukkan kepala dalam air, kadang-kadang sampai 5 minit. Saya tak tahu bagaimana ibu saya boleh buat. Kalau saya beritahu orang tak akan percaya, tapi saya nampak dengan jelas. Sebabnya saya tak nak ambil gambar, tak nak ambil video. Ini menyebabkan aib keluarga. Yalah, kalau saya tunjukkan seseorang, tahu-tahu nanti benda ni akan tersebar terus meleluasa di dunia internet, yang mana saya dah tak boleh kawal lagi. Jadi pada malam-malam tertentu ibu saya akan marah, mengamuk. Jadi pada hakikatnya bapa saya ni harus membawa ibu pergi dekat sungai. Dekat Melaka ni ada satu sungai yang mana itu tempat berpuaknya peliharaan buaya putih. Jadi katanya di sini, bila bapa saya lupa nak bawa ibu pergi ke tepi sungai, sebabnya buaya putih ini dia bukan seorang, dia ada adik-beradik yang lain, mengikut apa yang saya tahu. Jadi sebulan sekali bapa nak kena bawa ibu duduk dekat tepi sungai, kemudian ibu akan bermain dengan air dan konon-kononnya bermain dengan adik-beradiknya yang lain. Kalau bapa saya lupa ataupun terlalu sibuk sampaikan terlepas untuk membawa ibu ke tepi sungai, ibu akan naik marah. Bila dia menjadi buaya putih pada waktu malam, habis Casey. Walaupun dia merangkak macam buaya, dia boleh terbalikkan kerusi, boleh terbalikkan meja, dan bila dia tangkap dan gigit kaki, boleh sampai berdarah. This is the truth. Inilah hakikatnya. Saya tidak buat cerita, dan saya tahu selepas ibu saya satu hari nanti pergi meninggalkan dunia, benda ini akan diturunkan pada saya. Dan saya tak nak, kata Nur Azlina, suami saya, anak-anak saya jadi mangsa untuk membawa saya pergi dekat sungai sebulan sekali. Tak tahulah demi untuk apa. Sekarang tolong saya nak tanya kepada para pendengar Ria, khususnya mereka yang pakar. Sebab saya dengar banyak juga yang berkongsi mengatakan mereka tukang obat, tukang rawat. Antaranya Ubek Mardi, Pak Radin, Tuan Haji Ismail, Encik Kadi. Boleh tak kalau saya bertanya, bagaimana saya nak menghindari daripada ilmu peliharaan buaya putih ini diturunkan kepada saya? Tolonglah. Saya tak nak apa yang ibu dan nenek saya lalui. Harap maklum. Sekian, terima kasih dari saya, Nur Azlina dari Melaka. Jadi itu dia kisah yang dikongsi sama bagaimana agaknya. Mungkin ada persoalan yang ditanyakan tu ada jawapan yang boleh dikongsi. Bukan jawapan, mungkin ada pendapat, pandangan yang boleh ada kongsi. Buaya putih. Jadi ini adalah satu perkara yang beliau risaulah kalau ibunya meninggal. Peliharaan dampingan buaya putih ini akan diturunkan kepada beliau mungkin secara automatik. Dan sekarang suami, bakal suami lah, belum kahwin lagi, bakal suaminya akan harus melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya sebelum ini. Setiap satu kali sebulan kena bawa pergi bermain dekat tepi sungai. Dan dia tak nak lah benda ini menjadi satu hambatan, dan mungkin akan menyusahkan keluarga, khususnya suami dan anak-anak satu hari nanti. Jadi apakah pendapat, pandangan anda? Boleh tinggalkan komen anda di bawah poster dan juga di bawah di Facebook Casey. Jangan lupa untuk tinggalkan nama anda dan juga apakah pendapat, pandangan anda. Kita kembali selepas ini, selepas pesanan berikut ini.
Okey, ini berkenaan dengan pilihan raya yang berlaku ni pengerusi pilihan raya Muhammad Hashim Abdullah yang telah pun disoal oleh wartawan kenapa sampai ke saat ini masih belum keluar keputusan pilihan raya umum. Dikatakan nanti sedang kira dan ada juga kertas undi yang harus dibawa daripada kawasan-kawasan terpencil. Dan ramai dah mula kurang selesa dan dikatakan oleh pengurusi pilihan raya ni yang tidak ada salah laku ataupun mungkin perkara-perkara yang dilakukan untuk menipu dalam undian ini. Dia pastikan akan semua berjalan dengan lancar. Nantikan saja dalam masa sejam dua mungkin akan keluar keputusannya. Dan itu saja yang terkini dapat kita ketahui. Masih menantikan, saya yakin ramai rakyat Malaysia sedang menantikan keputusan. Dan itulah, kita kembali pada Misteri Jam 12. Apa kata pendapat pandangan anda tentang kisah yang dikongsi sama oleh Azlina awal tadi? Beliau rasa seram dan tak nak keluarga mengharungi apa yang ibunya telah pun lalu. Yang ini kiriman daripada Zakir, berkongsi pengalaman. Katanya sini, kisah saya ini bukan tentang saya nampak hantu, tapi ini lebih kepada anak saya yang berusia 3 tahun. Baru-baru ini anak saya kalau tidur waktu malam dengan saya dengan isteri, nanti kalau jam 1 lebih, 2 lebih, dia akan hilang Casey daripada atas katil. Casey nak tahu ke mana dia pergi? Anak saya yang berusia 3 tahun ni akan berada dekat depan pintu store, berdiri depan pintu store dengan mata tertutup, katanya di sini. Beberapa kali tidur, isteri saya kejutkan, mana Akif? Bangun Casey, Akif, keluar bilik, nampak dia depan pintu store tengah berdiri dengan mata pejam. Mula-mula tak fikir tentang apa-apa yang ada dalam storeroom rumah kami. Tapi lama-kelamaan benda ni kerap berlaku dan dia berdiri di tempat yang sama. Ini adalah satu persoalan yang ingin saya tanya. Sebabnya kami baru saja berpindah dekat rumah ni. Ketika email ni dikirimkan pada Casey, dalam hampir 2 bulan kami dah tinggal dekat rumah baru. Rumah baru kami ni yang terletak di kawasan Sengkang. Dalam store hanya kami simpan beberapa barangan kotak-kotak dan juga vacuum. Tidak ada benda lain. Dan saya pernah bertanya pada kawan saya kata tidak ada apa-apa, mungkin anak saya ni ada satu masalah sleepwalk. Anak saya sleepwalk. Jadi dapatkan bantuan doktor, nasihat doktor tentang masalah yang dialami anak saya. Tapi saya yakin ini bukan sleepwalk. Ini ada sesuatu yang ada dalam storeroom yang mana ia mungkin telah pun memanggil anak saya dan sampaikan dia bangun berdiri depan pintu storeroom pada antara jam 1 lebih hingga 2 lebih pagi. Isteri saya pernah beritahu ketika dia berada di rumah dengan anak saya pernah masuk dalam store, tutup pintu. Isteri saya cari, menangis Casey. Ingatkan anak keluar rumah. Waktu tu benda ni baru berlaku. Isteri telefon saya, "Bang, anak bang." Saya pun naik terperanjat. Dan akhirnya isteri terdengar orang batuk. Isteri buka pintu store dekat rumah kami di Sengkang. Terperanjat nampak anak saya tengah berdiri dekat dalam store dalam keadaan yang gelap. Itu yang dikongsi sama. Dan rupa-rupanya dalam store tu, sebelum tinggal kami berpindah ke rumah ni, dahulu storeroom ini dijadikan tempat owner lama lakukan upacara sembahyang. Itu yang saya dapat tahu. Sebab kami pindah rumah ni, semua dah dipecahkan. Kami buat renovasi 100%. Jadi kami tak tahu bagaimana sebelum tu storeroom ni wajahnya macam mana. Bila kami viewing pun tak perasan tentang apa yang ada dalam store sebab it's just only a storeroom. Kami berikan tumpuan pada tandas, dapur, ruang tamu, bilik, tapi bukan pada store. Dan akhirnya bila periksa dapat tahu seorang pakar datang. Casey, atas storeroom ni dia ada lubang untuk ruang udara. Rupa-rupanya dekat lubang tu dah tertutup, kontraktor tutup. Dan bila kontraktor tutup dengan papan kayu, dia tak perasan dekat dalam tu ada satu berhala kecil.
Dalam tu satu berhala kecil yang terperangkap, yang mana kontraktor tu ambil papan, tampal pada tembok, kemudian dia paku ke tak tahulah dia buat apa, dia cat jadi supaya nampak semua cantik lah, tertutup lubang tu kan. Jadi pakar tu buat periksa, dia ketuk-ketuk, rasa macam ada kosong, dia buka, dalam situ rupa-rupanya ada satu berhala kecil yang tertinggal. Alhamdulillah selepas itu tidaklah berlaku benda-benda yang ganjil. Anak saya pun dah tak bangun waktu 1-2 pagi untuk berdiri depan pintu store. Terima kasih. Kisah selanjutnya pada tengah malam ini berlaku datangnya daripada Encik Wan Arifin, bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Katanya di sini, saya bekerja di salah sebuah rumah orang kaya di Johor. Ya, saya tak boleh sebutkan di mana atas sebab-sebab keselamatan, kata Encik Wan Arifin. Bila saya sebut rumah orang kaya ni, ini adalah rumah persinggahan orang kaya. Dia ni tuan yang punya hartanah, mempunyai beberapa rumah, dan rumah yang saya jaga jarang-jarang dia datang. Tempat ini adalah tempat persinggahan. Yalah, kalau dia nak bercuti mungkin dekat-dekat ke, nak balik sini, datang dengan keluarga untuk semalam 2, kemudian dia akan baliklah pergi ke tempat lain. Inilah rumah persinggahan orang kaya. Cik Wan Arifin berkongsi, katanya minta maaf sekali lagi saya tak boleh dedahkan di mana. Ini atas sebab-sebab keselamatan. Tapi saya nak kongsi pengalaman saya. Bayangkan setiap malam saya seorang diri akan jaga di pintu hadapan, pintu pagar hadapan seorang diri. Memang tak ada kawan, saya seorang-seorang akan jaga. Sebab rumah ni penuh keliling dengan kamera litar tertutup. Saya tak perlu buat pusingan, hanya jaga pintu pagar depan saja. Dan saya tahu saya jaga rumah yang kosong, tak ada orang. Yalah, ada orang jaga pusat beli belah. Setidak-tidaknya pun kadang-kadang dalam tu ada pengawal keselamatan yang lain, ada pekerja-pekerja pembersih. Tapi saya memang tahu saya jaga rumah ni memang kosong. Kadang-kadang dalam masa sebulan tak pernah dia balik pun. Tak pernah dia balik. Jadi satu malam ketika saya sedang duduk dekat dalam guard room, jaga di pintu hadapan, saya ternampak dekat depan pintu pagar. Pintu pagar rumah ni warnanya hitam, Casey. Warna hitam. Saya dekat bahagian dalam tengah duduk. Saya ternampak ada perempuan tengah berdiri depan pintu pagar rumah persinggahan ini. Saya pun tengoklah apa dia nak ni. Lalu saya keluarkan lampu solo. Oleh kerana dia berdiri dekat luar pagar, dia berdiri di luar pagar rumah persinggahan ini, saya tak nampak dengan jelas. Sebabnya jeriji pagar ni yang banyak menghalang penglihatan. Saya nampak ada susuk tubuh orang berdiri, tapi wajah saya tak nampak, katanya Encik Wan Arifin. Lalu saya mengambil lampu solo. Saya mengambil lampu solo daripada tingkap kaca tu kan. Saya kena buka tingkap kaca untuk bercakap. Untuk bercakap dengan orang yang dekat luar tu. Tapi pendengar Ria 897 FM, kata Encik Wan Arifin, oleh kerana saya tak nak buka tingkap, malaslah saya nak kena bangun, nak kena capai dekat depan tingkap, unlock ataupun buka kunci tu dan tolak sliding tingkap tu kan, untuk ditolak ke sebelah kiri atau kanan, baru saya boleh bercakap. Saya menggunakan lampu solo. Saya tekan lampu solo, saya solo lah, dengan harapan dia akan nampak ada orang suluh, dia akan tengoklah dekat dalam guard room yang saya duduk sorang-sorang ni. Pendengar ya 897 FM, anda bayangkan ketika saya sedang angkat lampu suluh, tengah suluh Casey, suluh, dia tak perasan tau Casey. Mak dia ni apa dia nak ni? Suluh lagi, saya suluh kiri kanan gerak-gerak, kelap-kelipkan lampu, tetap dia macam tak toleh, tak perasan. Mak ni malas ni aku nak bangun. Malas. Casey, saya pun bangunlah dari tempat duduk. Saya tak buka tingkap. Saya bangun, saya nak pergi dekat pintu guard room yang saya duduk di dalamnya. Jalan menuju ke arah pintu, saya buka pintu, tengok dekat luar, susuk tubuh perempuan yang berdiri awal tadi
dah tak ada, Casey. Jadi anda bayangkan, sekali lagi kata Cik Wan Arifin, saya ingin anda bayangkan dan saya ingin tekankan situasi dan keadaannya. Saya jaga sebuah rumah besar, rumah persinggahan dekat kawasan Johor ni, rumah persinggahan. Dan rumah ni besar, rumah ni gelap. Kawasan rumah daripada guard room nak masuk ke dalam rumah, kalau jalan kaki memang jauh. Kena naik golf cart ataupun memandu masuk ke dalam. Saya tugas hanya berada dekat depan. Jadi belakang tu semua gelap. Keliling rumah pasang CCTV kamera. Saya tak perlu keluar, duduk dekat depan. Tengah duduk sorang-sorang, berdiri susuk tubuh seorang perempuan. Suluh beberapa kali untuk dia datang dan tunjukkan wajah, dia tak bergerak. Saya akhirnya bangun, malas sangat bangun, Casey. Pergi dekat pintu, buka pintu, jenguk dekat luar, dia dah tak ada. Pendengar Ria 897 dah tak ada, Casey. Lalu saya suluh dekat depan lagi, tengok kiri kanan, mana perempuan ni pergi. Apabila saya toleh memandang ke arah dalam, jadi depan pintu pagar besi ni ada laluan jalan. Jalan ni panjang terus sampai dekat rumah persinggahan ini. Bila saya toleh sebelah kanan, ikut mata saya ni ikut laluan jalan panjang, saya nampak perempuan yang sama mungkin sedang jalan, ya, berjalan dalam gelap, sebab dia dah jauh sangat dalam gelap, dan tiba-tiba hilang dalam kegelapan. Waktu tu saya kunci pintu. Nasib baik dekat guard room tingkap tu dia ada blinds. Saya tarik blinds, kata Cik Wan Arifin, ya, tarik blinds. Kemudian saya duduk dan saya message kawan saya, boleh tak kalau dia datang sini untuk temankan saya. Tengah message bercakap dengan kawan ni, tingkap, Casey. Saya nampak dekat tingkap, kalau lah tarik blinds, masih ada celah-celah kecil boleh kita nampak kan. Tengah message kawan, tiba-tiba ada orang ketuk tingkap. Astaghfirullahalazim. Saya terdiam sebab dekat luar tingkap saya nampak melalui celah-celah blinds ada orang tengah berdiri. Baik saudara, boleh hubungi saya sekarang 669-11897, 669-11897 untuk berkongsi kisah bersama dengan saya, Casey, dalam Misteri Jam 12. Ingat, setiap kisah diringkaskan dan rancangan ini 100% hanya hiburan saja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. MJ12 adalah satu hiburan saja, ya. 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Kak Nura. Dari mana panggilan? Ya? Dari mana panggilan ni? Tak dengar, Casey. Panggilannya dari mana? Dari kawasan Punggol. Ada pengalaman tentang apa? Silakan. Alamak, sorry. Ingatkan nak ke yang pasal tiket tu? Tiket? Oh, belum lagi. Tak. Terima kasih, ya. Belum tanya soalan, dah telefon. Wow, ibarat nujum pak belalang. Baik, permainan untuk menang tiket hanya melalui private message Facebook, ya, bukan telefon. Private message Facebook saja. Silakan. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, selamat pagi. Siapa tu? Fatihah saya. Fatihah, ada pengalaman tentang apa? Silakan. Okey, saya ni tinggal di kawasan Yishun. Okey. Ada satu malam ni saya tengah makan malam. Dan lepas tu saya pun nak pergi ke dapur untuk cuci pinggan lah. Dan tengah saya cuci pinggan tu, tiba-tiba saya ada dengar orang panggil nama saya dan terus dia mengitai. Macam Fatihah. Saya pun macam, apa tu? Saya dah... Bukan ke abang ke adik ke yang buat ke? Tak. Tak. Masa tu semua tengah buat hal sendiri. Saya
seorang dekat dapur. Kemudian lepas tu bila dengar ada sempat cuci pinggan ke atau tak? Saya cepat-cepat cuci pinggan lah Casey. Terkejut kan. Petang lah saya dengar kat sini. Translation. Itu lah Casey. Lain kali Fatihah, kalau dengar orang panggil Fatihah, dia mengilai, Fatihah bacalah Al-Fatihah ya. Terima kasih ya. Kembali. Kadang-kadang seram juga Cakap tentang panggil-panggil nama ni, yalah, kadang-kadang anda tengah naik lift sorang-sorang pintu lift nak tutup, orang panggil Nora. Ya, kadang-kadang orang panggil nama Zul. Yang ini kisah kebetulan saya ada satu email. Datangnya daripada mana kejap Siti Khadijah. Sedap nama ni Siti Khadijah berkongsi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi pengalaman saya. Saya ini adalah pendengar MJ12 sejak saya berusia 16 tahun suka dengar dengan rancangan Casey. Sekarang ni saya dah berusia 21 tahun, kata Siti Khadijah. Pengalaman yang saya nak ketengahkan ini berlaku pada saya balik daripada kerja. Saya ni bertugas dan bila balik tu sampai rumah nak dekat 12:30 malam. Saya pergi ke peti surat. Sedang buka peti surat ni, jadi bila kita keluarkan surat, saya tak terus jalan. Pintu peti surat tu masih terbuka, kunci masih tergantung. Saya tengah tengok surat-surat apa yang ada. Kalau surat saya dekat situ juga saya akan buka. Sebabnya saya malas nak buka dekat atas, nak kena buang sampah. Sebab depan saya ni memang ada tempat buang sampahnya. Jadi saya nampak ada surat saya. Saya pun koyakkan, katanya di sini koyakkan surat tu. Dan kemudian saya baca. Isi tengah baca ni, Khadijah. Pendengar Ria 897 FM kata Siti Khadijah, saya dengar suara sayu sangat-sangat. Orang panggil nama saya Khadijah. Khadijah. Casey, 2 kali Casey. 2 kali orang panggil nama saya.